Aku ingat jalan. Kau payah nak duduk depan. Payah jaga lagu. Alright, jom. Jaket aku tak atas. Okay guys, so kita dari rumah Adam nak gerak ke lokasi seterusnya. Jadi ke mana? Stay tune. Okay. Sebab yang belum subscribe, minta tolong subscribe. Dan ini merupakan hari kedua kita di Perak. Okay, check it out. Kita ada belakang pula lah. Dengan siapa ni bawa macam? Pak F bawa. Kita duduk belakang, kita nak komplain. Ni presiden-presiden duduk depan macam ni. Sekarang kita heading tu nantikan. Jom. Baik mana ni? Galeri Kampung Lak. Kita nampak ke tak dalam kamera? Ya, kita sudah sampai. Galeri rumah Lak. Ni rumah Lak. Ni look. Kartunis negara. RM5. Oh, nak tahu bawah. Oh, masuk percuma. Program mah dengan kano. Belajar. Pelajar ha. RM2. RM2. Bawa kat student. Bawa. Baik bawa. Bisa sekali lagi. Inilah harga dia. Ada rekod apa? Promote. Ha. Tapi jap dia penuh. Ha. Student. Ada? Ya? Satu dewasa. Sekejap. Kat student. Bawa kat student? Tak bawa. Kan dia. Okey, tak bawa. Tak ada. Tunjuk digital ni boleh tak? Boleh. Apa dia? Cuba banyak. Ya, Okey. ni aku dah. Ada? Ada. Dengan ni. Surah wakil untuk scan isi keadilan. Oh. Mary. Bukan. Mary. Bukan. Siapa ni sat ni? Scan sat. Apa dia? Scan sat. Oh, scan. Mana you scan? Aku. Ha? Oh, ni kat student ni. Boleh baik. Saya dapat masuk kat student. Okey. Dah dapat dia punya tiket. RM2. Cara nak dapat RM2. Kalau kata student, hampa semua boleh tunjuk kat student dan dapat harga RM2 je. Okey. Bayaran cash sahaja. Jom. Ha, kami semua dapat tunjuk kat student, dapat harga RM2 saja. Kalau tak RM5 eh. Ni pergi mana tu? Pergi mana tu Naim? Sini boleh, dalam ni boleh. First time kan? Semua first time ah. Ada Datuk sini. Hai. Ni ada Datuk. Saya lah Datuk. Saya Datuk Lut. Oi. Jom kita tengok. Kau rasa lah? Kau selipar. Backflip. Ya betul. Dirasmikan oleh Sultan Nazrin, Sultan Perak. Jom nak review apa lu? Oh, ini merupakan perjalanan
untuk mengenali lah Datuk Lat. Okay, daripada 1951 sehinggalah 19. Oh, ada lagi 1980. Oh, Kutang Boy. Ini semua legend lah. Kita pun belum lahir lagi. Tak beranak lagi. 1951 Datuk dilahirkan pada 5 Mac di Kota Baru, Kupang, Perak. Bersama keluarga Datuk Lat. Smart. Apa dah? Dia kata apa? Yang dihormati saudara kartunis Lat, semoga sentiasa selamat. Saya apa ni? Saya seperti yang tercantik di atas yang mengakui diri sebagai seorang Islam, menulis catatan ini kepada saudara dengan tujuan khas, iaitu hasrat yang sungguh untuk memohon banyak-banyak maaf atas kesalahan yang saya lakukan terhadap saudara. Kesalahan itu adalah seperti berikut. Mak. Tadi ketika saya bersama kawan-kawan, salah seorang dari mereka ingin mengenali yang mana satu kartunis Lat. Kemudian saya pun menerangkan dia bekerja di NST. Kalau nak kenal, katanya kereta yang paling tak kemas itulah, kata Lat. Kemudian beberapa minit, dia macam pengakuan maaf. Okey, adalah karya lukisan Lat. Kawasan dia cantik lah. Wow. Itulah Datuk Lat. Wah, 2012 tokoh orang hidup tak tahu warisan kebangsaan. Warisan. Macam mana apa perasaan hang dapat mai ke galeri Datuk Lat ni? Nampak kita boleh nampak achievement yang sekali kita tengok kartun dia ni, nampak dia punya hasil sumbangan untuk negara. Sehinggalah pada tahun 2023 terkini perkembangan terkini Datuk Lat yang menerima anugerah Hawana Sempena Hari Wartawan Nasional 2023. Wah. Nak tanya. Wow, boleh naik mak sini. Dah masuk. Sekejap. Dalam penyelenggaraan. Azmi, macam mana? Sikit. Oh, aku. Feeling ah, seronok ah. Mana Naim? Aku ada buku ni. Ni kat orang-orang ni apa lagi? Kita ada kita pasal hadiah juga. Ni ada juga. Oh, the portable Lat. Ni nampak macam Banyak, aku ada banyak. aku tak ada lah. Kau tak tahu tu? Ada dekat. Lat molat tu aku ada juga. Wah. Mau apa beli? Baik. Dah macam lawak orang kata lawak ni. Yang paling famous Kampung Boy kan tu. Apa dia daripada cerita dia sebelum tu dia baca apa macam kerana kita boleh tidur di lain Malaysia. Dunia Lat. Dunia Lat. Wah, anugerah macam-macam ni. Sebab dia yang start kita video buat dia yang ni bagi style of history channel ni. History maker. Oh, history. Paling latest lah. Ini paling latest. Oh, macam Anugerah Ar-Ridwan Ma'al Hijrah peringkat negeri Perak. Hawana ni wartawan Datuk Muhammad Noor bin Khalid. Ustaz Naim, apa dah? Macam mana feeling? Ni sendiri batang. Boleh balik. Bukan ni lah. Bukan. Ikut dah. Macam mana hang masuk first time kat sini?
agak membingungkan dengan dia punya desain yang apa nama kanak-kanak. Cadbury punya packaging pun dilukis oleh Datuk Lat. Duck. Wah. Memang terbaik. Tupperware. Wah. Ish. Tengok ni. Ada lagi belakang ni. Kolaborasi. Sudut kolaborasi. Ni kolaborasi dengan Sardin. 50 tahun bila ni? 2007. Dah jauh 5 tahun. Ini kolaborasi bersama bukan itu sahaja, Air Asia. Apa dah? Cenderamata tu. Oh ni dengan Mahathir. Dengan Tun. Tun Najib. Wah. Awi. HPA. Model juga rumah dia. What? Dia letak susah. Ni untuk semua ni. Dan sekarang berada di dalam rumah. Oh, projek-projek persekutuan. Dan ni kita over phone je ah. Kita over phone. Sebab phone owner account dia punya phone 3 GB lagi. Nah. Wah. Okay, sekarang kita berada di dalam rumah yang dalam apa tu? Kampung Boy punya movie kan? Kampung Boy punya cerita. So, kita berada dalam ni lah. Ada sikit. Oh, saya ambil tepi lah. Pokok kan tepi ni. Saya aku kata bilang. Kita tak ada situ lock. Kan? Ni apa?